Hai, saya Raras. Sekarang saya bersama dengan calon N23 Mambau daripada calon Pakatan Harapan bersama saudara Kayat. Apa khabar saudara? Khabar baik. Saya difahamkan saudara ni belajar undang-undang. Ya. Apa kaitan undang-undang dengan politik ni? Kenapa begitu penting sekali? Undang-undang ini adalah digubahkan oleh ahli politik, ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri. Ahli politik adalah diberi mandat oleh rakyat. Dia boleh dikatakan orang yang paling memahami masalah orang awam. Barulah kamu boleh membuat dasar atau membuat undang-undang untuk menyelesaikan masalah orang awam. Okey, saudara. Saya difahamkan, saya dengar you pertama kali terlibat ataupun orang kata dekat turun mengenali DAP, mengenali politik itu pada tahun 1990. Okey, pada masa itu, tiba-tiba saya nampak jalan termuncullah banyak poster-poster, bendera, poster. Kita adik-beradik kongsilah. Tanya ibu bapa kita lah. So, apa yang Pak, Mak, apa yang berlaku sekarang apa yang ni? sedang buat? Mengapa tiba-tiba termuncul banyak bendera, poster ni? sebagainya. So, itu adalah kali pertama di mana ibu bapa saya memberitahu atau mengajar adik-beradik, ketiga-tiga adik-beradik kita apa itu pilihan raya. Baik, saudara. Ini ada kali pertama you bertanding dalam pilihan raya. Betul? Kali pertama. Tapi you bukan orang baru pun. You adalah orang di sebalik tabir. Orang yang buat kerja di belakang tabir. Jadi boleh tak kongsikan perjalanan politik you dan juga peranan you sebagai ahli majlis di kawasan? Walaupun saya kali ini adalah kali pertama bertanding dalam pilihan raya, lebih dikenali sebagai orang baru. Tapi sebenarnya saya tak baru dalam politik. Saya telah masuk parti DAP pada tahun 2008. Sepanjang 18 tahun ini, saya telah bekerja di backstage dengan membuat persediaan untuk calon lain. Tawaran pertama adalah pada tahun 2018. Saya pun belum sedia lagi. Sepenuhnya, baik. Ya. Jikalau kita nak jadi wakil rakyat, kita perlu bukan sahaja berpolitik matang. Kita sendiri juga perlu cukup matang untuk menghadapi orang awam, menghadapi lawan kita, barulah kita boleh berpolitik matang. Saya rasa saudara ni memang seorang yang sangat bersemangat dan juga telah bersedia pada hari ini untuk menjadi calon di Mambau ini. Cuma saudara, ceritakan sedikit pengalaman sebagai ahli majlis. Banyak orang ingat tanggungjawab ahli majlis hanya adalah untuk jaga infrastruktur asas, tengok longkang, jalan semua, lampu jalan tapi semua. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Lebih daripada itu. Ahli majlis boleh memikul lebih beban, lebih tanggungjawab, di mana daripada dasar majlis kita boleh meluahkan pendapat kita orang. Sebagai contoh, hari ini saya walk about orang berniaga. Dia mengadu kepada saya bahawa kedai dia adalah bersebelahan dengan satu convenience store. Okey, so ada banyak orang sudah beli daripada convenience store dan campak sampah rata-rata. So saya terus memberitahu kepada ahli majlis saya yang menjaga kawasan Mambau tu. Saya katakan kepada dia, dalam mesyuarat lesen yang akan datang, mewajibkan semua convenience store perlu sediakan tong sampah di hadapan premis mereka, dan ia perlulah dikutip 2 kali sehari sebagai satu kelayakan lesen menyelesaikan masalah sampah ini dari segi dasar. You tak perlu convenience store ini ada masalah sampah ini, you selesaikan ini. Then the next day tempat yang lain pula masalah yang sama. Exactly. So itu adalah satu contoh. Okey. Jadi saya dah nampak sedikit gambaran matlamat dan juga apa yang saudara nak buat di Mambau ini. Jadi kan soalan saya seterusnya, apakah mandat kalau diberikan peluang sebagai wakil rakyat di Mambau ni, apa perkara utama yang saudara nak buat? Mambau adalah satu komuniti yang sangat matang. Okey. So infrastruktur di asas dia ada banyak yang sudah uzur, ada banyak yang mula rosak. Okey, so saya rasa yang prioriti menaik tarafkan infrastruktur kawasan. Jikalau jalan ada rata, cantik, longkang diselenggarakan dengan baik, lampu jalan menyala, kawasan ini adalah lebih sesuai untuk didiami oleh penduduk. Okey, baiklah, kita dah dapat
gambaran sedikit jelas tentang calon kita N23 Mambau ini, iaitu saudara Kayet. Walaupun muka baru, tetapi paling penting mempunyai pengalaman yang sangat banyak dalam 18 tahun ini, berkhidmat di lapangan, di sebalik tabir. Jadi undilah calon Pakatan Harapan saudara Kayet.